Konsert Jalinan Budi Jabatan Pendidikan Sembilan telah bermula sejak tahun 2007. Konsert ini adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih warga Jabatan Pendidikan Sembilan kepada pemimpin negeri, terutama kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah banyak membantu pelajar-pelajar, guru-guru sekolah dan juga Jabatan Pendidikan Sembilan dalam memajukan pendidikan anak-anak negeri. Kerajaan negeri telah banyak menyumbang tenaga dan wang ringgit membantu Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dalam melaksanakan program-program Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, wajarnya sebagai organisasi yang membina modal insan menghargai peranan yang dimainkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Persembahan konsert ini adalah anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Konsert pada tahun ini berkonsepkan Music Rock in the Classroom yang akan mempamerkan dominasi perubahan muzik rhythm section yang menjadi tunjang utama dalam persembahan orkestra. Ia ini telah mencetuskan konsep persembahan yang bertenaga yang diilhamkan daripada pertandingan Battle of the Band atau pertandingan kumpulan yang sering menjadi tempat golongan remaja mengasah bakat dan kemahiran alat muzik. Setelah 5 kali penganjuran konsert ini, kita berusaha membuat beberapa perubahan bagi mengangkatkan lagi mutu persembahan dan penganjuran konsert ini. Kehadiran penampilan khas Datuk Hatan antara usaha produksi menyuntik elemen motivasi kepada para peserta untuk lebih bersemangat apabila berkongsi pentas bersama penyanyi yang bersama. Akhir kata, sekali lagi, setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita atas sokongan dan sumbangan untuk penganjuran konsert ini. Terima kasih juga rakan kerjasama kita Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan. Dan terima kasih kepada semua yang betul-betul lumus menjayakan konsert ini. Terima kasih kepada semua jemputan yang hadir pada malam ini. Inilah bakat anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan. Terimalah Konsert Jalinan Budi Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan.